selamat sejahtera. Bersama angin di pagi hari, melangkah penuh keyakinan diri, mencari ilmu tiada henti, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hafiz Zafibur Muhammad Syukur, berumur 15 tahun, dari Sekolah Menengah Sains Alor Gajah, Melaka. Kod sekolah saya MEA 0103. Pada kesempatan ini, saya akan membuat ulasan tentang sebuah karya yang sangat menarik dan penuh bermakna, iaitu Signature Jalanan yang ditulis oleh Temir Abdullah. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengangkat tema kehidupan remaja, impian, cabaran serta perjuangan dalam mencapai cita-cita. Signature Jalanan mengisahkan perjalanan hidup seorang remaja bernama Khairul Anwar yang tinggal di kawasan setinggan. Meskipun hidup dalam serba kekurangan, Khairul tidak mudah berasa. Dia mengimpikan kehidupan yang lebih dan berusaha untuk keluar daripada belenggu kemiskinan. Khairul adalah seorang yang gigih berusaha dan cerita ini menggambarkan bagaimana dia berusaha mengejar impian melalui jalan yang penuh cabaran, termasuk pergolakan dalam hubungan dengan keluarga dan masyarakat sekeliling. Buku ini memaparkan realiti kehidupan seorang remaja yang hidup di kawasan urban yang tidak pernah terlepas daripada masalah sosial seperti dadah, gangsterisme dan kemiskinan. Walaupun begitu, watak utama Khairul tetap optimis dan berusaha untuk mencipta masa depan yang lebih cerah dengan memanfaatkan bakat dan peluang yang ada. Buku Signature Jalanan menampilkan tema utama iaitu ketabahan dan perjuangan dalam menghadapi cabaran hidup. Temir Abdullah berjaya menyentuh isu-isu sosial yang relevan dengan kehidupan masyarakat seperti kemiskinan, keputusasaan dan harapan untuk perubahan. Melalui watak Khairul, penulis menggambarkan bahawa walaupun terlahir dalam keadaan yang sukar, usaha dan kesungguhan akan membuahkan hasil. Salah satu pengajaran penting dalam buku ini adalah mengenai pentingnya pendidikan dan kesedaran diri. Khairul menyedari bahawa hanya dengan ilmu dia dapat mengubah nasib keluarganya. Buku ini juga memberi mesej bahawa setiap individu berhak untuk bermimpi dan berusaha mengejar impian mereka. Di dalam buku ini, selain Khairul, terdapat juga watak-watak sampingan yang memberi impak kepada perjalanan cerita. Antaranya ialah rakan-rakan Khairul yang turut berkongsi impian dan cabaran hidup mereka. Selain itu, keluarga Khairul, terutamanya ibu bapanya, memainkan peranan penting yang membentuk watak dan motivasi Khairul. Ibu Khairul merupakan seorang wanita yang tabah dan sentiasa memberi sokongan. Manakala ayah Khairul, meskipun sibuk mencari rezeki, turut memberi pengaruh dalam pembentukan jati diri anaknya. Saudara dan saudari sekalian, Temir Abdullah menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami, namun penuh dengan emosi. Beliau menggabungkan bahasa yang cukup santai dengan unsur-unsur puitis menjadikan buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh golongan remaja. Penulis juga bijak dalam menyusun plot-plot yang membuat pembaca terus ingin tahu apa yang berlaku seterusnya dengan latar belakang urban yang digambarkan dengan sangat baik. Buku ini menjadi cerminan kepada realiti kehidupan masyarakat kita hari ini. Salah satu kelebihan buku Signature Jalanan adalah kemampuannya untuk menggugah hati pembaca. Temir Abdullah berjaya menggambarkan dengan jujur dan berkesan kehidupan remaja yang seringkali terperangkap dalam dilema sosial dan ekonomi. Buku ini sangat relevan dengan remaja zaman sekarang yang sedang mencari jati diri dan tempat dalam masyarakat. Walaupun Signature Jalanan adalah sebuah karya yang kuat dari segi tema dan pengajaran, ada kalanya jalan cerita yang sedikit berulang membuatkan pembaca merasa sedikit bosan dalam beberapa bahagian. Namun, ini adalah kelemahan kecil yang tidak mengurangkan kekuatan keseluruhan buku ini. Jadi, sebagai kesimpulan, Signature Jalanan adalah sebuah karya yang amat sesuai untuk dibaca oleh remaja dan juga orang dewasa. Buku ini memberi kita pengajaran erti ketabahan, usaha dan harapan. Ia juga mengajak pembaca untuk lebih menghargai pendidikan dan menghormati perjuangan orang lain. Karya ini mampu memberi impak kepada pembaca yang sedang mencari inspirasi, motivasi dalam menghadapi kesulitan hidup. Saya sangat mengesyorkan buku ini untuk dibaca oleh siapa sahaja yang ingin memahami realiti kehidupan seharian dan bagaimana kita boleh mengubah nasib dengan usaha yang gigih.
Terima kasih kerana mendengar ulasan saya tentang signature jalanan oleh Temi Abdullah. Semoga ia memberi manfaat dan menjadi sumber inspirasi kepada semua. Sekian, terima kasih. Audio Jungle.